Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, nama saya Aish Nafal bin Muhammad Hairul Anwar. Dan saya Akif Zikri bin Muhammad Hairul Anwar. Kami dari SK Paya Rumput Melaka. Okey Akif, petang ni kita nak buat apa ni? Kita nak masak lah Aish. Wow, masak apa tu? Kita nak masak menu special. Ush, special? Ini resepi dari nenek kita. Oh, patutlah special. Apa nama resepi ni? Nama dia jagung kelapa legend. Patutlah legend dari nenek kita. Dah, jom masak. Jom. Okey, bahan-bahan untuk masak jagung kelapa legend ni ialah jagung, kelapa parut, gula dan garam. Mula-mula, kita kena masak jagung dulu. Aish, tolong ambilkan air. Okey. Nah, kasih. Lepas tu, kita masukkan jagung. Okey, jagung kita dah pun masak. Okey, sekarang kita toskan jagung yang kita dah masak. Okey, bisa Akif je. Ais tolong boleh? Okey. Sekarang kita nak kukus kelapa parut kita. Untuk kukus kelapa parut kita kena letak sedikit garam untuk memberikan rasa. Sekarang kita kukus kelapa parut kita dalam bekas pengukus. Okey, kita hidupkan api. Akif, berapa lama kita kena kukus ni? Alah, dalam 3-4 minit je. Oh, tak lama pun. Sementara menunggu, kita masukkan jagung ini ke dalam mangkuk. Wah, nampaknya kelapa kita sudah kukus. Okey, sekarang kita masukkan kelapa ini ke dalam jagung. Okey Aish, lepas ni kita nak masukkan gula. Aish, tolong letakkan gula boleh? Boleh. Jangan silap. Mana Ni. Ni lah. Letak setengah dulu. Okey. Kita gaulkan jagung kita dan kelapa sampai sebati. Aish, dah ke belum ni? Cepat, dah maghrib ni. Sabar. Sabar tu separuh dah iman. Okey, jagung kita siap untuk dihidang. Nampak macam sedap je. Okey guys, makanan kita dah siap. Makanan ni sesuai untuk dihidang untuk petang. Okey guys, jom rasa sikit. Bismillah. Sedapnya. Rasa juga boleh? Boleh? Lah. Sangat sedap. Okey guys, inilah makanan tradisi nenek kita. Selamat mencuba. Bye.